Ladies and gentlemen, welcome to Japan. まででわかったよねずっとここにいるよ君の心折れるように雨が来る前に備えて欲しいもの全部あげるよどこへ行っても見つからない戦の支度してくれる人釣り合わなくても許すよそういう風にできてるんだAnnyeong. Kita breakfast dulu guys. Ma, where are you going? KLIA. Hello and hi everyone. Kalau korang tengok tajuk video ini, guess what? Kita sebenarnya tengah trip ke Japan. So in this video kita nak pergi Jepun. And yes, kali ni kita akan repeat Hokkaido lagi sekali. Cumanya kita akan pergi Sapporo, Otaru and also Bibai. Bibai untuk previous trip kita tak pergi, but this trip kita pergi. And then after after Sapporo, kita akan ambil flight turun dekat Nagoya, and from Nagoya kita akan ambil train pergi ke Takayama, Shirakawa-go, Toyama, Amano Hashidate, Kyoto, and last kali Osaka, and then kita akan balik. From 30 darjah Celsius to -10 tomorrow. I see you guys malam ni ataupun esok. Kita tengok, kalau ada yang best ada, kalau tak ada esok. Sekarang pukul 3.48, kita nak pergi ke airport. Yang ni baru nak setting my border pass. Get ready, kena hantar. Okay, kita dah get ready untuk loaded everything. Yang dekat sana pun dah ready. And kita orang tengah, Allah, kita orang tengah agak sedikit merisaukan sebab snow dekat Sapporo tengah terlalu lebat sampai banyak train yang suspended and also cancel. So kita tak tahulah nasib kita macam mana ya. Tengah tunggu Air Japan buka. Gede. Dia sebenarnya kita orang naik ANA. Tapi last minute diorang tukar, diorang buat code share dengan Air Japan. So kita orang dapat time pergi ni adalah Air Japan. Lepas tu nanti balik kita akan dapat ANA. Tapi Air Japan adalah anak kepada ANA. And semua dia punya staff pun ANA, and makanan pun under ANA, and dia punya rules and regulation pun under ANA. Faham tak? So kita tengah tunggu sekarang ni. Let's go. Kita dah nak check in. So kita sekarang tengah ready nak boarding. Tapi boarding 7.30, sekarang baru pukul 6 pagi. And katanya sekarang dekat Sapporo adalah heavy snowfall and blizzard. So kita tengoklah apa nasib kita, stranded ataupun tidak, cancel ataupun tidak. Harapnya smooth sebab kita orang tak ada plan B. Plan kita orang hanyalah pergi ke Sapporo. Nak tak nak kena pergi juga. Kita tak ada plan B. So yeah, perjalanan 7 jam. Kita akan transit dekat Narita untuk sejam 45 minit. And then kita akan terus pergi ke New Chitose Airport. Begitu. And yeah, it's my dream. Our flight. Kita orang sebenarnya dapat notification kita orang kena naik Air Japan, the newest airlines under ANA. Tapi dia low cost airlines punya, dia code share. But turn out hari ni kita orang dapat naik ANA. Yes. Walaupun dia code share Air Japan dengan ANA, tapi walaupun naik Air Japan, dia punya stewardess, dia punya makanan, dia punya rules and regulation semua ikut ANA. Tapi kita orang sedih sebab kita orang nak yang aircraft ANA. But turned out hari ni kita dapat aircraft ANA. Yeah. Yeah, mak love. I excited. Ni muka-muka excited. Yes. Yes, finally. It's my dream. Tengok aku punya previous Hokkaido vlog. Aku kan ada cakap aku nak datang balik Japan naik ANA.
So hari ini kita punya impian menjadi kenyataan. Aku cakap sebab nanti kalau datang Hokkaido lagi, aku nak duduk landed house. And this time kita orang memang duduk landed house. So see you guys dalam, nanti aku buat lah, aku nak buat review sebab ANA adalah salah satu-satunya airlines yang ada bidet dalam airlines. So this is one of this is the only one airlines yang sediakan bidet dalam tandas pula, dalam aircraft. So saya kita buat review, kita buat makanan ANA punya review. Boarding. Kita boarding. Let's go. It's beautiful. Mak Nang. Nanti kalau let's go. Kita nak pergi mana? Sapporo. Bukan Sapporo je, banyak galung. Ayo. Bye. 客乗務員にお知らせください。ようにご注意ください。お子様連れのお客様やお手伝いが必要なお客様は客室乗務員にお知らせください。機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。 It's our food. まだ見てないですか？ Beef. Bau sedau hitam. Kan? Sanglo. Kita akan review ANA punya. This is dia punya apa? TV. Tapi dia punya ni ada maps. Tapi dia tak responsif sangat lah. Dia macam lambat sikit. Lambat. Macam tu. Macam ni. So kita home. Dia punya Sky Channel. Dia punya video. Video dia taklah banyak sangat. Macam pas dia release. Pantai and also selimut. Ana Ivanovic. Ana, lepas tu dia punya leg room. Dia punya leg room quite big juga. Kan, macam selesa jugalah. Lepas tu ada USB port. Tapi USB ni korang tak boleh guna lightning, kena guna type C USB port. Tapi ada tempat untuk charge kat bawah ni. Ni plug dia. Kepala dia korang boleh bawa turun. Boleh hang dia naikkan turunkan, naikkan. Lepas tu lipat-lipat dia. Okey macam tu. Okey. Kita dah sampai Narita. Ni ikut segi 4 Safely bunyi apa? dah sampai. この入れを開けた時に手荷物がすでに出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波 Oh, halo. Tim sudah sampai. Cik. Sekarang kita transit dekat Narita for 1 hour 45 minutes. Lepas tu kita kena pergi claim baggage. Tapi kita tak perlu re-check in. Kita just drop baggage kita dekat tempat yang dah disediakan. Sebab kita akan still naik ANA pergi ke Sapporo. Dah, let's go.
Tadi kalau kita connection keluar daripada situ, terus cari this one. Daripada kita keluar tu nak cari Ana punya connection ni sangatlah dekat. So kalau korang transit 1 hour 45 minit sangat sempat. Sebab dia orang punya clearance immigration laju gila, 10 minit settle walaupun ramai. Dekat kita orang keluar tadi kat tepi tu je. Lepas tu nak masuk domestik sini dekat. Juknya tak gelak lah. Kita orang nak masuk dalam domestik tapi alang-alang boleh keluar sekejap kan. Alang-alang kan. 佐藤容疑者らが共同計画をしていたのは CPD カンナビ使用操縦士岡崎、客室にはチーフパーサー伊藤をはじめ池口、近藤、岡田の4名が乗務をしています。 Our last flight コートなどを膝にかけているお客様はシートを締め直しいただきますようご協力ください。 barai tapi tak barai sangat lah. 客室 Korea 乗務 barai 員か lagi. らお声掛けした際にはご協力をお願いいたします。後ほど非常用設備についてご案内いたします。皆様お近くのモニターをご覧ください。 Dah cubu. Yes, kita dah landing dekat New Chitose Airport. Tapi malam dia gelap, tak nampak. Tu asap tu apa? Asap tu kena. Ya. Ya lah tu. So sekarang pukul 8 malam, pukul 7.47 malam. So kita nak ambil bas, nak beli kita kakak dulu, and then kita nak pergi Sapporo. JR, tapi all suspended. Go. Macam mana? Guys, ini di luar plan sebab all the bus suspended sebab heavy snow. So sekarang kita orang kena ambil JR train, and korang nak tengok dia punya line panjang mana. Daripada hujung sana, hujung yang terpaling hujung tu, depan tu dah macam ulat gonggok dah dia punya es tu. Datang ke sini aku rasa ni mau 3 jam Cabaran bermula guys. Cabaran bermula. Update kita masih beratur ya. So semua orang kat sini, kat belakang ni. Oh my goodness. Guys, update after 1 hours kita masih di sini, tak dapat lagi naik train. Sekarang dah pukul 10 malam. And to be honest, aku rasa sangat penat. Sakit pinggang, sakit kaki, lapar, dahaga. But siapa yang pergi viral ke Sapporo ni? Tengoklah, kita orang daripada belakang sana tadi. Now kita dah dekat sini, semua dah sakit pinggang. Dah macam ni dah. Deal dengan seorang driver ni, harap-harap please lah. Kita orang tak bergerak dah, sakit pinggang. Sumpah sakit pinggang. Ni dah masuk 2 jam tau kita orang berdiri. Rasa macam nak teriak. This is not vacation. This is mental torture. Siapa ni? Entah tak masuk, mentah-mentah tak pilih PLKN, kena main sini. Siapa yang mengajar? Tak, mentah-mentah dulu PLKN tak dapat, tiba-tiba dia kena buat PLKN kat Jepun. Mentah-mentah waktu pergi Korea dah barai, nama Kan? kat dah barai. Barai. Tengok ni mental-mental semua ni. Ya Allah, tolonglah cakap yes, tolonglah. Guys, kita orang singgah Lawson. Kita orang dapat pertolongan sudah sampai. Tengoklah barisan dia. Ni barisan yang belakang tau. Belakang pergi ke depan. Ni pun 2 barisan depan sana tu. Oh my goodness. Alhamdulillah. Ni kita orang beli ni. Kau nak tahu cerita tak? Okay. Kau nak dengar cerita tak? Kau nampak tak kat belakang tu, orang masih beratur ramai lagi. And nak dijadikan cerita, aku tulis dekat thread aku siapa yang buat servis untuk airport transfer time sekarang ni. Sebab kita orang tak boleh dah, tak larat tapi 2 jam kita orang beratur, tak bergerak walaupun seinci langsung. Okay, sekejap, bagi dia habis pengumuman dulu. Nak dijadikan cerita, aku tulis kat aku punya thread sebab dia ada buat servis. And then aku terus WhatsApp dia, and Alhamdulillah dia reply on the spot. And then dia kata driver ada. Lepas tu dia take time sekejap nak tanya driver, and turn out driver okay. Jadinya kita ambil servis dengan dia. So sekarang pukul 11 malam. 11 tak Long?
Sekarang pukul 11 suku malam, tapi driver akan datang pick up kita orang pukul 1 pagi. So lagi 2 jam. Kita orang sanggup tunggu 2 jam daripada kita orang kena naik train, sebab train tu sampai Sapporo Station je. So after Sapporo Station, kita orang kena ambil taxi pergi ke our Airbnb. And then taxi pun kemungkinan tak ada juga, and susah nak dapat taxi. So takkan pukul 2 pagi kita orang nak jalan dalam heavy winter pukul 2 pagi kat negara orang. So better kita ambil servis dia, and murah, surprisingly murah. So kita orang beli this one. This is my favourite coffee. And air pun dah habis weh dekat Lawson. So sekarang kita ada dekat airport dan tengah cakap pengalaman anda. Saya penat sangat hari ni ya. Daripada 2 hari lepas. Ya, kita orang tak tidur 2 hari tau. Tidur 2 hari tau, sebab kita orang anxious dengan situation yang macam ni. And yes, kita orang memang kena hadap situation macam ni. And sekarang hari ketiga aku tak tidur. Hari ni hari ketiga aku tak tidur langsung, like literally tak tidur langsung. So barai weh. Dia bukan setakat barai, otak pun slow. Tapi experience lah. Dia pengalaman tu best. Tapi tu lah nak bayar dia tu. Sebab tu travel ke negara yang macam ni. sebenarnya kita orang dah tahu sebenarnya seminggu ni memang cuaca teruk, tapi tiket flight everything semua kita dah beli, even untuk the next set semua banyak lah. So untuk kita cancel our itinerary, kita orang memang kena bayar dengan kos yang tinggi. Jadi kita orang decide okay, datang je dulu, and then kita figure out apa kita orang nak buat. Kalau letih sangat beli ni. So korang akan tengok vlog day 1 aku ni yang penuh dengan macam-macam. So esok our itinerary kena rombak for sure. Kita orang tak boleh buat itinerary asal, sebab pukul sekarang ni pun masih dekat airport. Bosan, so jom kita keluar kejap dekat luar. Ya Allah, sejuk dah ni. Ya Allah, sejuk dah. Tapi terlalu sejuk. Hari ni kita akan merokok. So korang tengoklah. This is so sejuk. Date sekarang pukul 1.44 pagi. So diorang ni tak tahan, diorang tunggu kat dalam. Oh sejuknya, ya Allah, sakitnya tangan aku. Kita memang esok akan tukar itinerary semua sekali. Sebab esok kita akan start our day pukul 12 atau pukul 1, sebab kita perlukan tidur. Dah lah baru day 1, takkan day 1 dah nak sakit-sakit kan. So sejuk. Ada lagi 4 orang tunggu lift. Minta dia ni tolong singgah sebab kita nak beli. Weh, sekarang pukul 1 pagi ya? 2 pagi. Dia ada yang kami dapat lain dia 2 pagi tengah membeli ni. Tak berat dia. Memang brand lain tu. Tapi yang ni beli nasi. Lapar kan, Mak Nyang kan? Ya. Dah. Apa Okay dah. 2 pagi datang mencari nasi. Tak, Nagano. Bukan. Dia cium Ganjime. Oh, silap. Lepas tu pagi malam-malam tu tengok dia duduk angkut macam ni kan, nak seronok macam. Orang tak duduk tempat kita. Kita seronok tempat orang seronok tempat kita kan. Ni kalau dah buang macam ni lagi licin kereta ni. Lagi cepat pusing. Sebab Ais dah berkilat dah. Memang kilat tu jalan pun nak jatuh. Untuk masuk lorong. First time hadap snow macam ni.
Tengoklah kiri kanan kita semua. Kenapa nampak macam betul? Ha. Sobat tak. Punya snow tebal. Ni kan yang tangga ni. Oh, sebab dia ada betul-betul garaj. Garan tenggelam macam nak pasang. Dari kunci. Kita dah sampai dah our Airbnb. So ni cubaan untuk mendapatkan kunci. Sejuknya ya Allah. Rumah kita orang 2 tingkat. So ada tingkat atas lagi. Sejuknya. Ya, snow dia teruk gila kat depan tu nak masuk weh. Menggeletar. Ini kalau slide masuk gol tu weh. Tu. Weh. Muka hitam weh. Tak boleh tahan weh. Sejuk weh. Ya Allah sejuknya. Sejuk sangat-sangat. Kakak. Sekarang dah pukul 3 pagi. Jadi kita orang tak boleh cakap kuat-kuat sebab tak boleh. Nanti polis datang. Sejuk ni atas. Sekarang kita tak pasang heater. Sejuk sangat. Tak pasang ya? Kita kat depan ni. So ni our home. Cuma saya je. This is our home. Kita buat tak apa, quick je. Quick ke? Ni kan rasa macam basah. Ni rasa macam basah. CCTV. Ni apa? Oh, sini ada apa? Sini ada. Tapi tak boleh berak. Pas Tak ada tandas. Tandas apa? ni kat sini. Ni tepi ni. Itu shower. Ya, ni shower juga. Oh, shower dengan doa. Dua shower. So ada 2 shower kira. Ni shower juga guys. Lepas ada ni kat sini. Okay. Oh, lepas tu ni pun tandas. Lepas tu kita boleh basuh baju kat sini. Lepas tu ni ada bathtub kat sini. Ni ada bathtub. Ni ada bathtub kat sini. Okay. Nice. Lepas tu ni dapur lah. Kita kena diam-diam ni. Lepas tu ni apa? Ni tempat tidur. Ni macam tatami kan. So, masa tandas dengan shower tak sama. Alamak. Saja. Ni petang. Susuk punya sejuk ni kaki weh. Sumpah sejuk. Ni kalau nak saya ke tepi tu. Ni tandas. Ya Allah. Sempit sangat Okey. Ini pun ada tandas. Sini kita naik atas. Weh. Sana Ni bilik tidur. oh tu bilik hal besar kot sana kan. Ni bilik lagi. Okey. Lepas tu ni pun bilik. Sini pun bilik. Ni bilik 3. Lepas tu Siapa? 2. Ni kita ambil bilik this one. Masak yang kita beli tadi. Sekarang pukul 4 pagi. Yang ni adalah salty soft boiled egg. So sejuknya weh. Adik, apa adik? Nak buka. Lepas tu kita beli 2 nasi instant. Dia bagi chopstick. Weh, sejuk gila rumah ni weh. Kita dah kecil gila. Lepas tu ni nasi kita. And then ni kita nak try yang tengah viral sekarang, biskut ni. And this is my favorite. Tada! Pemasakan. Lepas tu dia bagi juga yang ni, 2 ni. Tengoklah. Semua orang dah beku dekat situ. Penat ya hari ni. Penat sangat-sangat. Muka berbarai weh. Makan dulu. Apa-apa pun makan dulu. Baiklah, bawa sambalkan bilis guys.
Lepas tu yang ni puding dia. Makan dulu sebab lapar sangat-sangat. Kemek dah. Kita tak cakap kuat-kuat. Kita cakap pelan-pelan. Yang ni sedap, yang ni sedap, yang ni sedap. Our breakfast roti parata. And tengoklah view kita. Wah. Nama dia apa ya? Salah. Siren apa? Sugoi ne. Daun acim. Hai. Hari ni hari kita kedua. Hari kita kedua kita dekat Sapporo. This is our view. Ni rumah kita orang. So sekarang pukul 1. Kita nak bergerak pergi Shiroi Koibito sebab dia ada show petang. And then selepas tu baru kita nak pergi go. Kata kita nak keluar awal pagi, tapi sebab semalam kita sampai selepas subuh, jadinya kita decide untuk keluar lambat sikit hari ni. Korang nak tengok view dia sekeliling cantik gila. Look at the view. Look at the view. Ni dah 1:37. Hello. How's your day? Fine, thank you. Thank you. Ketegi. Peserta kita yang pertama. Come. Boleh turun, hati-hati. Guys, update. Kita nak jalan ke Odori Park dulu. And semalam kan lepas snowstorm, jadi hari ni salji tebal gila. Look at that. Wait. Okay. Lihatlah yang di belakang sana. Punya Sapporo Sapporo is not for the week. So kita dah berjalan ke Odori. Annyeong. Sina. Konnichiwa. Halo. Kita nak lintas jalan. Guys, kita beli ni. Yang ni semua halal. Kita tengok kat Halal Navi. Wow. Nak tengok gambar kan hantar situ tepi tu. Kita dah beli susu Hokkaido. Wah. Ni halal Halal Kita makan benda halal. Tapi jalan je guys. Sedap. Station untuk one day pass. So korang tengok korang punya location, harga berapa? 210. Lepas tu beli kat sini 210. Dekat ni punya day pass. Masukkan dalam ni. Simpan Jesus. Ayo guys, inilah kita punya cabaran berjalan kali kedua naik tangga. Ya lah guys. Sekarang kita nak cari JR station sebab nak beli kita card. Aku satu depan tu. Japan. Japan is not for the week. Guys, kita dah nak beli kita card kat mana? Kita akan beli kat machine sini. Okay. Kita akan beli kita card. Tak ada terus seluruh bawang-bawang kan? Macam biasa. Apa beli apa kat itu? Masukkan duit.
Kita akan gunakan Kitaka card for the whole trip. Sampai dekat Osaka pun kita akan guna Kitaka card sebab dia IC card yang interchangeable city. Apa benda dah. Maksudnya dia boleh untuk all city. Sekarang kita nak top up kita punya IC card 3,000 yen. 3,000 yen. Wah, kalang kabut weh. Ni ni dah, ni belum. Wah. Kalau kita nak ni, mau masuk kad kat sini. Okay, tekan English dulu. IC card. Lepas tu bawa masuk kad. And then korang pilih amount yang korang nak recharge atau top up. Okay, 3,000. Lepas tu masukkan duit. Tolak betul-betul Nampak tak tinggi betul. Tapi ni, guys, kita orang daripada tadi nak pergi Odori Park cancel. Nak pergi Shiroi Koibito dah terlambat. Sebab nak jalan pun lambat. And then the last option, kita pergi Gu. Itu sahaja our itinerary for today. Guys, kita akan menyeberang jalan. Ni kalau kita mau spike weh. Inilah jalan. Kita dah jumpa Gu Sapporo. Let's go. Hai, kita dah ada dalam Uniqlo. Wow, that's so pretty. Ni Uniqlo kan? Ni Uniqlo. Ultra stretch stripe. Oh my goodness, cantik ya. Kita dah sampai Gu. Wah. Ni winter jacket. Wow, cantiknya merah ni. Tu 990 yang ni mah. Hari tu kita orang beli 880 je weh. Yang ni aku beli ni. Nak beli warna hitam. Ni ada coklat. Token tadi baru kata nak tambah token. Socks 290. Dalam RM8 lebih, RM7 lebih. Nak beli lah. Hitam senang sikit. Ni winter ni weh. Ni ada sale 190 je. Kau ambil 2. Cantik-cantik betul. Kita orang macam kekurangan stokin pula. Kita begitu serius, so kita ambil ni. Aku ambil 3 stokin. Let's go. Ayo shopping. Guys, tengok kasut dia banyaknya. Hai kakak, kakak beli apa kakak? Kakak beli apa kak? Wow, kakak begitu serius dalam shopping. Ni cantik juga. Ni cantik juga beg ni. 2990. Nice. Yang ni yang tengah viral macam dumpling tu. 1490, RM50 macam tu. Ni cantik juga kan? Red chili. Aku nak beli red chili. Welcome to GU. GU is a sister brand. Yes, aku suka baju tu. Saya dah tak boleh berfikir dengan baik sebab saya rasa macam semua saya nak beli. It's so pretty. Mana geng kita hilang dah. Amboi, dua-dua orang. Okey je buat kita sebenarnya tengah memberi peluang kepada diri sendiri sebab kalau aku start shopping, semua orang akan kalah. Aku akan menang. Semua orang beli datang beli barang winter, aku pakai baju ni. Cantik ya. Tengok mau shopping. Saya shopping. Kak Long tengok kan beli apa? Kak Long shopping. Kak Ngah pun. Kak Ngah shopping. Maknya shopping. Kakak shopping Kak Ngah silap. Yang tu Kak Ngah, yang ni kakak. Syahmi. Allah. Satu lagi. Syahmi. Wah. Member tak kalah babe. Tengok makcik-makcik weh. Dia beli ni baju ke? You buy, I buy. You buy, I buy the start. Tengok. Maknyang. Maknyang tunjuk Maknyang punya. Syahmi. Padahal tak ada plan. Itulah. Tadi. Ya Allah. Lagi. Kau kena beli warna pink pula ke? Ni apa tu hala ke baju? Aku nak ni tapi mahal. Okey, dah beli. Boleh balik. Guys, kita kena lepak dulu tepi ni. Ya Allah, penat
Ni sebenarnya dia orang punya underground. Dia Pole Town. So kalau winter dia orang akan lalu dekat underground. Sebab tu dekat bahagian atas tak ramai orang. Sejuk gila, malam sejuk. Tengoklah muka aku. Dah merah. Diorang decide untuk tadi sebenarnya nak ambil Uber. Harga Uber berapa kilometer? Sini ke rumah kita 3 kilometer. Lebih kurang macam tu lah. Dalam 11 minit harga Uber dalam RM40. Masalah dia Uber semua cancel. Mungkin sebab sekarang tengah jalan teruk. So kita orang terpaksa jalan kaki juga. Sakit kaki. Muka pun dah macam dan kita orang belum makan. Kita ada dekat Odori Park. Tengok tu dia orang tengah ukir untuk Ice Festival guys. Tada. Okay, nak dekat dah. Lepas tu pokok-pokok yang famous. Tada. Lepas tu ini yang tempat orang jual-jual tu. Tada. Lepas tu Sapporo TV station. Tada. Kat sini lah yang orang jual-jual tu. Wah, dia orang tengah dah ukir ais untuk Ice Festival lagi seminggu ke berapa hari? Bulan 2, awal bulan 2. Wah, pokok-pokok Christmas. Annyeong. Kita orang tengah tunggu ni. Kita orang tengah tunggu nak naik tram. Sejuk gila. Guys, kita stop dekat kedai Turkish dekat dengan rumah kita orang. Sekarang dekat Sapporo ramai gila manusia. Tram delay, train delay, manusia ramai, taxi reject, train cuaca ekstrim sejuk. Ni semua dah macam pencen-pencen dah. Semua sakit kaki. Makanan kita dah sampai. Tada. Makan dulu. Kita sedap yang tengah. Dia sama je. Dapat teh free. Turkish tea. Date guys. So kita tengah main depan our Airbnb. Tengok orang ni bermain. Yang ni tak tahu lah jadi apa tu. Ya lah, dua orang budak ini yang terkenal. Dua, tiga. Macam cicak. Macam cicak. Macam cicak. Ni anak siapa sila kutip. Sejuk gila weh. Dia tengah light snowing sebenarnya. Keep it. Ada. Rasa macam segar. Tak cakap. Tengoklah makcik dua orang ni dah macam tim hiking gunung kita. Macam train langgar rusa pula. Dah lah kita orang beku kat sini. Kita orang stranded lagi.